أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddim, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang telah mengarang kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Tidak lupa kepada pentahqiq dan penta'liq kitab Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Merawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد.
قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembacaan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin yang telah dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan telah ditahqiq dan dita'liqkan kitab ini oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada bab yang kedua, pada menyatakan berbuat taat dan juga ibadah zahir. Muka surat 35, dan ketahui oleh Muhai Talib. Betul tak? 28. Tulisan Rumi 28. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Dan ketahui olehmu hai talib. Maksud talib kat sini penuntut. Yang dimaksudkan penuntut di sini iaitu penuntut ilmu. Dan ketahui olehmu hai talib, hai penuntut, bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala itu kecuali dengan sungguh-sungguh. Kecuali dengan sungguh-sungguh engkau memeliharakan akan hatimu dan segala anggotamu pada tiap-tiap ketikanya dan tiap-tiap nafasmu, daripada ketika pagi hinggalah ke petang. Dan tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, melainkan apabila engkau aturkan bahagian segala waktumu itu dengan wirid-wirid dan ibadah-ibadah daripada pagi hingga ke petang. Maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktu akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala, maka engkau kerjakan akan dia. Dan ketahui olehmu hai talib, bahawa tiada kuasa tidak akan mampu, kalau bahasa kita tu, bahawa tiada kuasa tidak akan mampu engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala itu kecuali dengan sungguh-sungguh engkau memeliharakan akan hatimu. Itu cara pertama. Cara kedua, dan segala anggotamu, pelihara seluruh anggotamu pada tiap-tiap ketikanya dan tiap-tiap nafasmu. Daripada mana? Daripada pagi hingga ke petang. Dan tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, melainkan, dan tiada kuasa engkau atas yang demikian itu dengan makna melaksanakan ibadah tadi, melainkan apabila engkau aturkan bahagian segala waktumu itu dengan wirid-wirid dan ibadah-ibadah daripada pagi hingga ke petang. Maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala, maka engkau kerjakan akan dia. Ini dia.
Jadi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menyambung lagi kata-kata beliau dalam membicarakan ketaatan zahir, berbuat taat dan juga ibadah yang zahir. Macam mana kita nak menjadikan diri kita ni orang yang mentaati Allah, yang duduk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh kata apa? Tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala itu kecuali dengan sungguh-sungguh akan engkau memeliharakan akan hatimu. Itu syarat pertama. Kita nak rasa kuat, kita nak dapatkan kekuatan dalam melakukan ibadah, dalam melaksanakan ibadah, maka perkara pertama mesti sungguh-sungguh dalam memeliharakan hati. Itu cara pemeliharaan yang pertama sekali. Hati kena pelihara daripada penyakit-penyakit hati, penyakit ujub, sam'ah, takabur, ghibah, namimah, apa lagi, fitnah, hubbud dunya, hubbul mal, hubbul jah, hubbut ta'am, cintakan makan, makan banyak. Itu semua dibicarakan di hadapan nanti. Jadi kena pelihara hati kita daripada penyakit-penyakit hati tadi. Itu yang pertama, untuk kita dapat jalan supaya kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu cara pertama ialah memeliharakan hati sungguh-sungguh, bukan main-main. Kemudian yang kedua pula, dan segala anggotamu, pelihara segala anggotamu pada tiap-tiap ketikanya dan tiap-tiap nafasmu, daripada ketika pagi hinggalah ke petang. Cara yang kedua ataupun perkara yang kedua untuk mendapatkan kita ni baik ibadah kepada Allah ataupun dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah memelihara anggota kita daripada melakukan maksiat, maksiat zahir. Bila sebut anggota, garis anggota ni ada 7. Anggota ada 7. Syekh Abdul Qadir sebut anggota ni ada 7. Yang pertama, mata. Yang kedua, lidah, mulut. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, 2 tangan. Yang kelima, 2 kaki. Yang keenam, perut. Dan yang ketujuh, kemaluan. Itu 7 anggota. Mata, melihat, penglihatan. Lidah, lisan, ungkapan. Telinga, mendengar. 2 tangan, 2 kaki, perut, kemudian kemaluan. Itu 7 anggota kena jaga setiap masa. Dijaga daripada melakukan maksiat. Yang pertama, jaga hati. Dan yang kedua, jaga anggota zahir, untuk membuatkan kita ni mudah dan ringan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala. Itu 2 benda tu, 2 benda besar. Jaga hati tadi daripada penyakit-penyakit hati. Salah satu penyakit hati yang biasa kita lakukan ialah banyak makan. Hubbut ta'am, cintakan makan. Ni orang kita tu, kan? Lagi-lagi orang Malaysia. Orang Malaysia ni, Kuala Lumpur tu adalah syurga makan. Kuala Lumpur, Lembah Kelang, kita duduk ni syurga makan. Seluruh makanan yang ada dalam dunia berhimpun di Kuala Lumpur. Ada je. Carilah. Makanan Arab, makanan Cina, makanan Parsi, makanan Turki. Sebab apa? Sebab orang Kuala Lumpur suka makan. Makin malam, makin hidup, makin jam jalan. Pergilah dekat Bukit Bintang. Pergi Bukit Bintang. Kalau orang Bukit Bintang, Shah Alam lah.
Shah Alam ni apa yang tak ada? Semua ada. Kan? Itu sebabnya dalam dunia, orang yang paling peratus yang paling tinggi obesiti orang Malaysia. Kalau kita pergi ke Arab, kami pergi belajar ke Arab dulu, kita ingat kan orang Arab tu besar, rupanya orang Malaysia lagi besar. Orang Malaysia lagi besar. Ini dia. Jadi salah satu penyebab sampai membuatkan kita malas dalam melakukan ibadah adalah hubbut ta'am, cintakan makan. Bukan tak boleh makan, boleh makan. Tapi makan tu berpada. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tu dia. Macam biasa kita dengar bulan Ramadan. Sebab pasal apa, para asatizah bicara tentang makan. Bukan makan. Kadang-kadang baru lepas makan dah tanya lagi, ni lepas ni nak makan apa ni? Sampai kan kita dah tak tahu dah nak makan apa dah. Terlampau mewahnya makan. Saya pernah dipanggil satu tazkirah di hospital besar Kuala Lumpur. Jadi habis tazkirah tu, kami duduklah minum. Saja je tanya nak tengok apa ulasan doktor. Doktor, penyakit ni punca apa? Ustaz, penyakit kita di hospital ni semuanya puncanya makan je. Isu je makan. Apa sekalipun penyakit, dia kata 99% puncanya adalah makan. Jadi hati-hati, bukannya tak boleh makan, boleh makan, tapi berpada-pada. Bukannya makan. Hati-hati. Kemudian dua pula makanan pembunuh. Dua makanan yang jadi pembunuh utama dalam negara dan dunia. Apa dia? Yang pertama nasi, dan yang kedua gula. Kalau tuan-tuan boleh berhenti dua benda ni, insya-Allah selesai masalah. Bukan tak ada penyakit, ada penyakit. Tapi taklah penyakit macam mana orang makan gula dengan orang makan nasi. Itu sebabnya sekarang ni, minta maaf cakap, kalau saya jumpa je doktor, kanser ke, kencing manis ke, darah tinggi ke, apa sekalipun penyakit, doktor akan cakap macam ni. Ustaz, begini lah, dia kata, ubat-ubat juga, tapi yang lebih baik puasa. Mesti dia kata puasa. Mesti dia kait dengan puasa. Sampai kan ada satu doktor India tu pun, dia kata puasa. Doktor India puasa. Ni cuba bayangkan tuan-tuan. Teruk je. Itu sebabnya kita ni, hari ni ibadah kita gagal. Lemah. Tak sebagaimana orang tua-tua kita dulu. Kerana apa? Kerana terlalu mewahnya makan tadi. Dan sukakan makan ini termasuk penyakit-penyakit hati. Dan Syekh sebut kat sini, salah satu jalan untuk membuatkan kita ringan, mudah dalam melaksanakan ibadah, perkara pertama ialah penjagaan dan pemeliharaan hati. Yang kedua ialah penjagaan dan pemeliharaan anggota zahir yang kita sebutkan tadi. Itu sebabnya kalau kita rasa berat saja nak melakukan ibadah, sembahyang kita lengah-lengahkan, kita lambat-lambatkan, maka ketika itu koreksi tadi, penyakit hati. Dan yang kedua iaitu penyakit ataupun maksiat batin. Mata, telinga, mata, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang. Adakah kita ni pandang benda yang sepatutnya, ataupun pandang benda yang tak sepatutnya. Apa yang kita dengar, apa yang kita ungkapkan lisan. Hari ni orang tak banyak cakap, kan? Hari ni orang tak banyak cakap, tapi orang banyak menggerakkan tangan. Kalau dulu nak mengumpat, guna lidah. Hari ni orang mengumpat guna tangan, guna jari. Copy paste. Mengata mengumpat. Grup mengumpat sekolah rendah, kan? Kawan-kawan sekolah rendah dulu grup mengumpat. Grup mengumpat taman sipulan-sipulan. Duk mengumpat tu. Kau dengar tak? Dia tak bercakap pakai suara, dia cakap pakai tangan je. Fitnah hari ni. Dulu orang fitnah pakai lisan, pakai ungkapan. Hari ni fitnah tuan-tuan pakai jari. Buat komen. Itu sebab hati-hati tuan-tuan. Sangat-sangat kena berhati-hati. Baca sekadar. Komen jangan. Elakkan. Biar kita ni tak tahu, daripada kita nampak tahu tapi jadi fitnah. Dia akan rosakkan ibadah kita, rosakkan hati kita. Akhirnya kita nak sembahyang rasa berat. Apatah lagi bila sembahyang nak dapatkan khusyuk tu susah. Nak fokus betul-betul apa yang sepatut kita berikan, kita datangkan kepada Allah SWT tadi, tak dapat didatangkan dengan sebaik mungkin. Kerana apa? Kerana hati kita mati, anggota kita dipenuhi dengan maksiat. Itu hati-hati.
Begitu juga tuan-tuan, sahabat, dua kaki, ke mana kita berjalan? Dua kaki ni ke mana kita berjalan? Adakah kita berjalan pada yang sepatutnya kita pergi, ataupun kita pergi pada tempat yang tak sepatutnya? Pergi tempat yang tak sepatutnya, tempat yang melalaikan, melekakan, apatah lagi yang mengundang kepada kemurkaan Allah SWT. Kaki tu sebab jalan hati-hati, bukan ikut rasa seronok, bila viral je pergi, kan? Bila seronok je, atas dasar seronok, buat atas dasar seronok, hati-hati, ikutkan hati mati. Kemudian perut ni tuan-tuan, apa yang kita masukkan? Apa yang kita masukkan dalam mulut kita tu, nak ke perut tadi tu, tu masuk perut kat situ. Makanan-makanan, minuman-minuman yang kita masukkan dalam perut, jangan dimasukkan. Pastikan kita masukkan tu yang betul-betul halal. Jangan dimasukkan benda-benda ataupun sesuatu makanan yang syubahah, apatah lagi haram. Syubahah ni apa? Syubahah ni Maghazali kata ada dua benda. Tanda syubahah sesuatu tu ada dua. Yang pertama, ketidakpastian hukum halal ataupun haram sesuatu tu. Ini bertepatan dengan apa yang Nabi SAW, al-halul bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Halal tu jelas, haram tu jelas. Dan sesuatu yang duduk di antara halal dan haram yang tidak diketahui sama ada halal ataupun haram, itu dipanggil syubhat. Nabi SAW gambarkan seperti mana orang yang mengembala kambing di lereng-lereng bukit. Bila-bila masa sahaja kambing dia boleh jatuh ke dalam gaung. Jadi hati-hati. Jadi benda yang tak pasti, tinggalkan. Yang kedua pula, sesuatu yang menjadi khilaf. Ada orang kata halal, ada orang kata pula haram. Maka benda tu bagi kita bagi jadi syubhat. Datang ustaz ni kata halal, datang ustaz ni pula dia kata haram. Jadi kita baik ambil jalan tengah, tinggalkan benda tadi. McDonald tu halal ke haram? Halal ke haram? Sebutnya McDonald menyingai semua sampai ke telinga. Makan salah, tak makan salah. Makan, teringatkan sahabat-sahabat dekat Palestin. Tak makan, takut meleleh kerang air liu baby dalam perut tu. Ambil. Itu sebabnya hati-hati. McDonald, KFC, Pizza Hut. Jadi hati-hati sahabat. Sebab makanan ni adalah pembentuk kepada kepribadian dan kehidupan kita. Anak-anak kita hari ni yang jadi degil, kerah kepala, susah nak dengar kata, tak ada adab, tak ada hormat orang tua, semua punca daripada makanan. Punca daripada makanan yang tak dibatasi. Dia rasa janji. Kita hari ni minta maaf cakap, masyarakat kita secara purata dia begini, janji bukan babi, bukan anjing. Dia main macam tu je. Selagi mana ayam, selagi tu boleh makan. Nanti hati-hati tuan-tuan. Ini berlaku dalam masyarakat. Janji bukan anjing, bukan babi. Anjing babi tu pula dia main fizikal dia, bukan fizikal anjing, bukan fizikal babi. Bila kata kedai tu lauk dia ayam je, halal. Memang ayam tu kita boleh makan, tapi macam mana sembelihannya pula? Sembelihan ayam tu, cara sembelih, sama ada halal ataupun haram tu. Pertama, binatang tadi. Yang kedua, cara sembelihan dia tu. Jadi hati-hati tuan-tuan. Apa yang kita makan, itulah yang lahirkan akhlak, adab, ibadah, kehidupan, anak, keturunan, semua tu. Sebagaimana satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi, ada seorang sahabat, ketika tu Rasulullah dengan para sahabat duduk dalam satu lingkungan, duduk bincang satu tempat. Jadi di luar rumah tu ada satu kumpulan kanak-kanak yang sedang main. Tiba-tiba mainan mereka tu tercampak pergi di tengah-tengah tempat Rasulullah dan para sahabat tadi duduk. Jadi anak-anak tu yang dekat luar tadi tu, dia pun menolak suruh pergi ambil mainan tadi. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka tadi masuk ke dalam, dia ambil mainan tadi, dia pun keluar. Rasulullah SAW ketika tu, bila tengok tindakan anak tadi, tak ada perkataan lain yang keluar daripada dua bibir
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah kata apa? Syubahah. Dengan muka yang sangat merah. Riwayat menyebutkan muka merah. Sampaikan sahabat bila tengok Rasulullah muka merah, marah dan mengeluarkan perkataan syubhat, semua diam, tunduk. Kalau bahasa Melayu kita lebih kurang macam ni lah. Orang yang tak pernah marah, tiba-tiba marah. Kan? Orang tak pernah marah, tiba-tiba marah, orang takut. Tapi kalau orang yang memang kaki marah, lantaklah dia. Jadi Rasulullah ketika itu merah mukanya, sampaikan sahabat semua diam, tunduk, ketakutan dengan Rasulullah, keadaan Rasulullah yang marah tadi. Rasulullah tanya, anak siapa ni? Anak siapa ni? Lalu ketika itu seorang sahabat pun tak menjawab. Sampailah selesai majlis tadi, para sahabat pulang. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anak yang masuk tadi anak saya Rasulullah. Anak yang masuk tadi tu anak saya Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah tanya ke dia sekolah mana? Siapa cikgu dia? Siapa guru dia? Tak. Dengar Rasulullah tanya. Soalan Rasulullah mudah je. Apa yang kau bagi makan anak kau? Nampak tak? Ni pengajaran besar ni. Apa kau bagi makan anak kau? Apa yang kau bagi makan anak kau? Lalu sahabat tadi fikir. Dia bukan macam kita. Kita hari ni macam-macam kita bagi makan. Tak makan dalam rumah, makan luar rumah. Tak kita bagi makan, anak tu sendiri pergi makan. Tak dia pergi makan, makanan tu sendiri datang ke rumah. Macam-macam. Kalau katalah saya pun tak tahulah apa dia makan. Itu jawapan kita yang patutlah. Sebab macam-macam. Tapi zaman Rasulullah tu mana ada apa? Paling-paling roti, paling-paling kambing. Tu pun kalau sedap sangatlah. Korma, kismis, itu je makanan mereka, tak sampai 10 pun. Rasulullah tanya, kamu bagi makan apa? Dia fikir, tak ada apa-apa ya Rasulullah, cuma roti. Rasulullah kata apa? Balik fikir ataupun tanya orang rumah kau apa yang dimasak untuk anak-anak kamu. Jadi sahabat tadi balik tanya pada orang rumah dia kata apa? Wahai suamiku, aku masak apa yang kau bawa balik. Aku masak apa yang kau bawa balik. Apa yang kau bawa balik, itu yang aku masak. Tu orang rumah dulu. Rumah kita sekarang tak. Kita bawa balik ke kita tak bawa balik, sama ada kita bawa balik, dia bawa balik, tak dia bawa balik, dia jemput balik. Macam-macam makanan, macam-macam cara. Jadi sahabat tadi besoknya tuan-tuan, dia datang jumpa Nabi SAW, bagi tahu, ya Rasulullah, aku balik dah tanya dah orang rumah aku apa yang dimasak. Dia kata apa yang aku bawa balik itulah yang dimasak. Rasulullah kata balik. Nampak besarnya masalah ni, sampai ke Rasulullah tak putuskan apa-apa, kecuali Rasulullah minta sahabat tadi balik, fikir balik. Rasulullah, sahabat tadi pun balik. Masuklah hari kedua, ketiga tuan-tuan. Sahabat tadi baru teringat. Dia teringat satu ketika dahulu, waktu dia tengah remaja, bujang, dia pernah pergi ke pasar nak beli 1 kilo, nak beli korma. Dia nak beli korma. Jadi waktu dia minta bungkuskan korma tadi, dia ambil sebiji korma tanpa minta izin. Sebiji korma dia ambil tanpa minta izin. Terus dia teringat tentang peristiwa tu. Dia pun balik semula. Cuba bayangkan peristiwa tu lama, daripada dia bujang sampai dia dah ada anak. Dia teringat tentang peristiwa tu, datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku baru teringat satu ketika dahulu sebelum aku kahwin, aku pernah ke pasar. Aku ke pasar membeli korma. Ketika aku minta tuan korma tadi, tuan kedai tadi bungkuskan korma, aku ambil sebiji korma dah aku makan tanpa izin. Rasulullah minta para sahabat tadi pergi ke pasar semula, cari kedai tadi, minta izin. Sahabat tadi pun pergi ke pasar. Bila sampai ke pasar, dia cari kedai korma tu, alhamdulillah masih lagi ada. Cuma tuan korma dah tak ada, yang ada anak tuan korma. Jadi diceritakan semula dan diminta izin. Akhirnya anak tuan korma tadi pun mengizinkan dan menghalalkan sebiji korma yang dia makan satu ketika dahulu. Cuba bayangkan tuan. Itu sebabnya hati-hati. Itu sebiji korma. Kita hari ni tuan-tuan, kita tak tahu apa yang kita masukkan dalam perut kita, sama ada benda yang syubhat, apatah lagi yang haram. Lepas tu kita dapat anak kita degil, anak kita tak nak dengar kata. Ni lagi tuan-tuan, zaman kita zaman menakutkan. Makin lama makin menakutkan, makin lama makin menakutkan tuan-tuan. Anak dah semakin lama semakin hilang rasa hormat kepada ibu bapa.
Dulu mak ayah kita main jegil mata je, dia jegil biji mata, kita pun lari dulu. Kan? Tetamu datang rumah, kita pun masa itulah sibuk minta nak makan biskut Mary yang dihidangkan pada tamu tadi. Padahal biskut Mary tu duduklah dalam tin biskut tu, tak pernah diusik. Tiba-tiba dihidang kat tamu, masa itulah kita duduk sibuk. Mak nak biskut, mak biskut. Mak buat apa? Dia geling je, jegil biji mata. Tak ingat apa, dia jegil biji mata, kita pun lari. Hari ni tak. Hari ni tuan-tuan, kita jegil biji mata kat dia, dia jegil biji mata kat kita. Kenapa mak? Mak nak apa? Dia tanya kita nak apa. Hari ni tuan-tuan, itu sebab hati-hati. Itu sebabnya semua kerosakan yang kita lihat hari ini, di antara puncanya adalah daripada pemakanan. Hati-hati. Itu Syekh kata hati-hati. Ni jaga. Yang kedua tuan-tuan, dan tiada kuasa engkau atas yang demikian itu melakukan ketaatan tadi, melainkan apabila engkau aturkan bahagian segala waktumu itu dengan wirid dan ibadah-ibadah daripada pagi hingga ke petang, maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala, maka engkau kerjakan akan dia. Dan yang ketiga pula tuan-tuan, untuk pastikan kita terus melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, iaitu membuat jadual harian. Kena buat jadual. Pagi bangun pukul berapa, lepas tu kena buat apa wirid yang kita nak baca, apa solat yang kita nak laksanakan. Itu sebabnya salah satu kitab Bidayatul Hidayah, kemudian kitab Hidayatul Salikin, kemudian kitab Imam Ghazali yang besar tu, kitab Ihya Ulumuddin, semuanya tu tuan-tuan adalah gambaran jadual harian kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni lebih-lebih lagi kita ni, kita yang disibukkan dengan kerja. Pagi pukul 8 dah masuk kerja, petang pukul 5 barulah balik. Jadi kalau katalah tuan-tuan, kita tak letakkan ataupun kita tak garis pandukan betul-betul jadual harian kita, cuba bayangkan tuan-tuan, berapa jam kita dah habiskan hanya semata-mata kerja. Jadi mana ibadah kita, mana zikir kita, mana wirid kita, mana bacaan Quran kita, yang sepatut kita nak gendong dan kita bawa sebagai bekalan akhirat kita besok tuan-tuan. Sebabnya buat jadual. Bangun pagi pukul berapa, buat apa yang kita kena buat, lepas tu pukul ni buat apa, yang ni buat apa, kemudian buat apa, hari ni baca apa, supaya kita tak termasuk golongan yang rugi dan menyesal besok di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Syekh kata apa? Buat jadual, supaya perjalanan hidup kita tu betul-betul terisi. Itu sebab kalau kita lihat, kenapa hidup kita ni terikat dengan hukum. Hidup kita ni tuan-tuan, daripada mula kita bangun tidur sampailah kita tidur semula. Kita tidur semula, tutup mata tu tuan-tuan, semuanya ada hukum. Sama ada kena wajib, ataupun sunat, ataupun harus, ataupun makruh, ataupun haram. Terikat. Dia ada terikat. Setiap saat, apa sekalipun yang kita nak buat, dia akan jadi sama ada wajib, sesuatu tu jadi wajib, ataupun sunat, ataupun harus, ataupun makruh, ataupun haram. Contohnya bangun pagi. Kita bangun tu saja tuan-tuan, apa hukum dia? Kemudian kita masuk bilik air, apa hukum dia? Duduk dalam bilik air berapa lama tu, apa hukum dia? Mandi, apa hukum dia? Tu semua ada hukum tu. Sama ada sunat, harus, makruh. Sampailah kita sarapan pagi, apa hukum dia? Makan tu tuan-tuan, tengah hari yang kita makan ni. Pukul 12 kita makan, pukul 12 kita makan, pukul 1 kita makan ni. Makan tengah hari ni tuan-tuan, di situ je ada hukum. Kita tak boleh kata, bila kata je makan harus, ataupun makan makruh, ataupun makan sunat. Tak. Kelima-lima ada. Bila pegang je makanan kita nak makan tuan-tuan, kat situ ada hukum. Sama ada makan ketika itu dia menjadi wajib, ataupun nak makan ketika itu dia jadi sunat, ataupun nak makan ketika itu dia jadi harus, ataupun nak makan ketika itu jadi makruh, ataupun jadi haram. Walaupun makanan tu bukan makanan yang haram, makanan halal. Kenapa jadi sedemikian tuan-tuan? Bila jadi wajib? Wajib bila tika mana ada keinginan makan, kemudian kalau tak makan tuan-tuan, jadi mudarat. Maka makan ketika itu jadi wajib. Bila jadi sunat? Sunat bila ketika mana ada keinginan, tapi keinginan tersebut tidak sampai kepada mudarat, maka sunat. Kemudian yang harus,
Bila harus? Ada keinginan, tak mudarat, tak makan pun tak apa. Jadi harus. Bila jadi makruh, makruh makan. Iaitu keinginan tak ada. Tapi kalau makan, tak mudarat. Tak ada keinginan. Tapi kalau makan jadi tak jadi mudarat. Maka ketika itu jadi makruh. Tak ada keinginan. Tak ada keinginan makan pun. Tengok benda. Kalau tak makan pun tak mudarat. Kalau makan juga ketika itu jadi makruh. Tak ada keinginan. Kalau makan juga jadi mudarat. Maka ketika itu makan jadi haram. Tak ada keinginan nak makan. Tapi kalau dia makan juga jadi mudarat. Sampaikan jadi berat nak kerja, mengantuk tengah kerja. Tapi kalau dia makan juga ketika itu, sampai mudarat tadi. Ataupun mendatangkan penyakit. Ya? Menghalang dia daripada ketaatan kepada Allah SWT. Sembahyang dia jadi sampai lewat. Kerana dia ngantuk dan sebagainya. Jadi malas. Keinginan nak makan pun tak ada. Maka ketika itu makan tadi jadi haram. Jadi makan tu, konteks makan tu saja contoh. Jadi setiap amalan kita ni, ataupun perbuatan hidup yang kita lalui ni ada hukum. Dan hukum inilah yang menentukan sama ada mana yang perlu dahulukan, mana yang perlu dikemudiankan. Itu penting hukum tadi. Hukum ni bukan hanya membicarakan tentang dosa dan pahala, tapi hukum ini dah yang mengajar dan mengatur diri kita mana yang perlu kita dahulukan dan mana yang perlu kita kemudiankan. Dekat sinilah jadi panduan kepada kita. Itu penting jadual tadi. Dan mana yang perlu kita laksanakan, dahulukan, dan mana yang perlu kita kemudiankan. Ini dia. Jadi tiga jalan tadi. 3 jalan ataupun 3 perkara yang perlu dilihat dan diteliti untuk memastikan kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Yang pertama sekali tadi, penjagaan hati. Yang kedua, penjagaan anggota tubuh zahir tadi, yang 7. Dan yang ketiga, jadual. Syahdan, saksi, penyaksian. Syahdan, penyaksian. Tengok betul-betul. Kalau bahasa kampung itu, tengok betul-betul. Dengar betul-betul. Apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar, dan adalah yang pertama-tama berlaku di dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah, zikir Allah Ta'ala, zikrullah Ta'ala. Maka baca olehmu pada ketika itu, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah, wal azamatu was sultanu lillah, wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa a'udzubika an ajtariha fihi su'an aw ajurrahu ila al-muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Ini doa yang kita kena baca. Syahdan, maka apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Itu pertama sekali. Bangun tidur, kena bangun dulu sebelum fajar bangun. Itu maksud dia. Apa maksud dia? Terbit fajar masuk waktu subuh. Jadi kena bangun awal sebelum masuk waktu subuh. Itu maksud dia. Kena bangun awal. Itu penting tu. Jangan kita bangun setelah subuh. Kena bangun sebelum subuh. Jangan bangun setelah subuh. Dan adalah yang pertama berlaku di dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah. Maka pertama-tama sekali bila kita bangun saja, hati kita terus ingatkan Allah. Itu sebabnya setidak-tidaknya bila kita bangun saja, bangun je tuan-tuan, kita duduk tadi terus Allahu Akbar. Bangun, kadang-kadang kita tersedar je daripada tidur tu, sedar terbuka je mata. Perkara pertama sekali sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebut setidak-tidak. Nak lebih lagi, bacalah yang lain-lain lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat. Sebab apa? Sebab kita nak mulakan hidup kita itu dengan zikrullah, memulakan segala nak gunakan fasiliti tubuh kita itu, supaya tubuh kita itu bermulanya dengan zikrullah. Dah tubuh kita ni Allah punya, tubuh kita, jasad kita ni Allah punya. Jadi mulakan tubuh, penggunaan tubuh kita anggota tadi dengan zikrullah. Maka baca olehmu, dah duduk diam-diam tadi, baca doa tadi. Ni biasanya kita baca pendek, yang ni panjang. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu setidak-tidak. Segala puji-pujian bagi Allah. Siapa Allah? Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah yang menghidupkan kita sesudah apa yang telah dimatikan. Setelah kita dimatikan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya Allah itu nusyur. Tak tahu makna nusyur apa dia. Itu sependek-pendek, setidak-tidak baca doa tadi, tu doa bangun tidur. Panjang lagi bagus, lagi bagus. Asbahna, kami berpagi-pagi, wa asbahal mulku lillah wal azmatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa a'udzubika min ajtariha fihi su'an aw ajurrahu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Nas'aluka khairan hadzal yawm wa khairan ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Itu panjang tu. Jadi setidak-tidaknya tuan-tuan, doa bangun tidur yang biasa kita baca, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian barulah bangun. Jadi selagi mana tak selesai benda-benda ni ataupun doa tadi, jangan bangun. Sayang, kesian kita. Tak kesian orang lain, kesian diri kita. Sebab memulakan hidup tadi tak dimulakan dengan puji-pujian yang sepatut kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena belajar tuan-tuan, kena ubah. Sebab hari ni kebiasaan kita bangun tidur, apa kita buat? Check phone. Padahal tak ada kena-mengena pun. Tak ada apa kepentingan pun tuan-tuan tengok phone tu. Nak cari isteri sebelah, isteri ada 2, tak berani. Jadi buat apa dia buka phone? Tak guna pun. Apa? Perdana Menteri? Tak. Kan? Nak kata Perdana Menteri ingat rakyat, awak bukan Perdana Menteri pun, ketua kampung pun tak. Jadi tak ada keperluan pun awak nak buka phone, nak tengok phone tu. Jadi siapkan terus. Duduk-duduk tu, paling-paling kalau tengok phone pun tengok pukul berapa, lepas tu letak balik, baca doa tadi, ataupun mulakan baca doa tadi. Sebabnya tuan-tuan, kalau bangun malam, katalah terjaga malam, kita kadang-kadang terjaga malam, bangun malam ataupun bangun pergi kencing, buang air kecil tuan-tuan, setidak-tidaknya 2 rakaat solat sunat. Buat solat sunat 2 rakaat, lepas tu tidurlah balik. Bangun pergi kencing, buat solat sunat 2 rakaat, tidur balik. Ataupun ulama sebut, setidak-tidaknya kalau tak mampulah nak buat, ni lagi musim-musim sejuk kan, hujan lebat ni, boleh? Hujan pula, susah sangat nak semayang tadi. Jadi setidak-tidak waktu kita bangun tersedar tu tuan-tuan, jangan tinggalkan baca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyak baca 10 kali, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kemudian tuan-tuan tidurlah balik. Tu setidak-tidak. Setidak-tidak kalau terjaga malam. Jadi bila bangun waktu pagi, subuh tadi, macam ni. Mulakan dengan takbir, kemudian ikuti dengan tasbih, tahlil dan sebagainya. Kemudian selawat, kemudian barulah baca doa, bangun tidur. Maka apabila engkau memakai akan kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia mengerjakan surahan Allah Ta'ala pada menutup auratmu, dan jangan engkau qasadkan memakai kain itu supaya dipuji orang, kerana qasad yang demikian itu jadi riak, iaitu haram.
Ni dia. Maka apabila engkau memakai akan kain, kita bangun tidur tu kadang-kadang tak pakai kain, ataupun betulkan kain terlucut dan sebagainya, ataupun longgar. Jadi kita bangun tadi dah selesai apa semua, bangun-bangun betulkan kain. Jadi bila betulkan kain, baiki kain ataupun pakaian kita tadi, maka hendaklah engkau niatkan dengan dianya baiki kain ataupun pakai kain tadi mengerjakan suruhan Allah Ta'ala pada menutup aurat. Ni kena niat tu. Sebabnya setiap perbuatan kita perlukan kepada niat. Sama ada nak pakai baju, nak pakai seluar, pakai pakaian, nak naik kenderaan, berjalan ke mana sekalipun, dan apa benda sekalipun yang kita lakukan, maka perlukan kepada niat. Kenapa niat tadi? Yang pertama sekali, dengan niat tadi telah yang membezakan di antara adat dan juga ibadah. Padahal kalau kita lihat pakai kain, apa masalah? Tak ada masalah apa-apa pun. Tapi kalau kita niat untuk menutup aurat, maka pakai kain tadi ataupun pakai pakaian tadi pun sudah menjadi ibadah. Tapi kalau katalah kita tak niat, maka hanya jadi adat. Memakai pakaian tu hanya sekadar adat, rugilah kita. Rugi. Jadi bila pegang kain, niat, ya Allah, tolong ya Allah, aku pakai ni kerana menutup aurat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Engkau, wahai Allah. Jadi kalau kita senyap saja, apatah lagi, Syekh kata apa? Jangan engkau qasadkan memakai kain untuk supaya dipuji orang, kerana qasad yang demikian mengharapkan pujian orang tadi jadi riak, iaitu haram. Jangan pakai baju mengharapkan orang suka. Orang suka ke orang tak suka tu lantak dia. Jangan menjadi kenapa pakai baju ni? Kerana nak harap tumpuan orang. Ni sekarang hidup kan kita semua nak orang tengok. Yang penting followers. Kan? Penting followers, penting like. Itu akhirnya dah tak ada lagi harga diri. Nilai-nilaian kemanusiaan tadi hilang. Kerana apa? Kerana terlalu mengharapkan like orang. Dah habis-habis dia buat orang tak suka, orang tak layan, dia buat benda yang orang tak suka pula. Buat benda yang orang suka pun orang dah tak layan, lepas tu dia buat pula benda orang tak suka supaya orang suka. Hati yang pelik-pelik hari ni, dah sampai satu tahap dah tak ada harga diri dah. Kenapa? Kerana perbuatan mengharapkan orang suka. Itu yang duduk kat sana, kat medsos tadi. Yang tak duduk kat medsos ni pun jangan sesekali kita niatkan memakai pakaian itu kerana mengharapkan orang suka ataupun mengharapkan orang puji. Macam contoh bulan Ramadan hari tu. Bulan Ramadan ni biasanya kalau nak tengok pelik-pelik bulan Ramadan, lagi-lagi waktu pergi semain tarawih tu, kita jumpa orang pakai apa? Pakai tu apa? Tu orang perempuan pakai semayang tu telekung bling-bling. Kan? Dia masuk masjid surau tu je dah bunyi bling-bling. Belum tengok lagi, dengar bunyi dia berjalan gling-gling macam aiskrim berjalan. Kenapa dia buat macam tu? Kerana mengharap orang tengok. Hukumnya haram. Jadi buat sesuatu tu jangan minta pandangan orang, pandangan manusia. Buat sesuatu tu minta Allah pandang kita, minta Allah redha kita, supaya apa yang kita lakukan tadi betul-betul mendatangkan kebaikan dan juga ibadah. Itu dia. Jadi niat tu penting. Wallahu ta'ala alam. Betul kat situ. Faslun fi adabi qada'il hajat. Ni dia dah mula dah ni. Tadi dia dah bangun tidur. Lepas bangun tidur, dia qada' hajat, pergi tandas. Kita dah masuk sikit-sikit jalan ni tuan-tuan. Adab demi adab. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada petang ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT, supaya Allah SWT berikan kita pemahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita dalam ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menjadi kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafaran satullah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.